Assalamualaikum. Hai guys. Hari ni Cik Nur nak tunjuk cara-cara nak masak laksa Thai secara simple, sedap dan mudah. Jom kita start. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 kilo ikan, saya guna ikan sardin, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit hidup, 2 batang serai dan sedikit belacan, cili hijau, ini terpulang dekat pedasan masing-masing, dan dimatangkan cili kering, 3 keping asam keping, daun limau purut dan 1 kotak santan. Okey, jom kita start masak. Langkah pertama, ikan tadi direbus dengan sedikit air, ambil isinya dan dikisar halus. Bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit hidup, serai dan sedikit belacan dikisar bersama dan dimasukkan ke dalam periuk. Isi ikan yang telah siap dikisar dimasukkan bersama ke dalam periuk. Kacau rata dan masak di atas api yang sederhana. Masukkan air. Air ni kita kena pandai bajet lah sebab tak nak kuah tu terlampau pekat dan tak nak cair. Bila dah mengelegak, masukkan daun limau purut. Pastikan ambil daun saja. Dia punya tulang daun tu tak payah ambil sebab kita nak elakkan daripada kuah menjadi pahit. Bila kuah dah sedikit kering, masukkan santan pekat. Masukkan 3 keping asam keping ataupun sesuai rasa. Kalau belum cukup masam, boleh tambahkan lagi. Dan jangan lupa untuk masukkan garam dan bahan perasa jika suka. Laksa Thai sangat sedap bila dimakan dengan ulam-ulaman yang segar dan cili kering yang telah digoreng. Laksa Thai sedikit berbeza dengan laksa-laksa lain. Ulam-ulamannya dipotong besar dan kenikmatan bila makan laksa Thai bersama kuahnya digigit bersama ulam-ulaman. Pastikan bila memilih kacang panjang, pilih kacang panjang yang masih muda. Laksa Thai ni tak lengkap tanpa daun selasih, tapi di sini susah sikit Cik Nur nak cari, jadi Cik Nur tukar kepada daun pudina. Dah siap kita punya laksa Thai. Senang, mudah dan sangat sedap. Selamat mencuba dan jangan lupa untuk subscribe.